Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. So hari ini kita hadir lagi bersiaran pot biasalah. Pot biasa menjanjikan ikan tanda dan juga semilang. So kita tengok hari ni kalau ada rezeki. Isteri saya dah start memancing. Tuh. Kita tahu belum apa-apa lagi, baru sampai air tengah pasang. Kita sampai pun air pasang. So tengoklah kalau ada rezeki hari ni pada sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat terhibur menonton konten saya hari ini. Okey sahabat, tengoklah kalau ada rezeki. Kalau tak ada rezeki kita hari ini, kumpau berdarah, tak ada konten. So tengoklah pada sahabat-sahabat yang baru hadir, semoga sahabat-sahabat juga terhibur menonton video saya, dan saya harapkan sama sahabat-sahabat semua membantu saya dalam subscribe, like dan share serta komen. So tanpa membuang masa, kita akan terus memancing ya. Hari ini ada special sikit, kita ada kebab udang hidup. Kita cubalah udang hidup dengan umpun lah. So isteri saya tengah memasang ya, dia tengah pasang lah udang hidup tu. Kalau rezeki dia nanti tengoklah kau ada siakap ke, jenohok ke. Okay. So tanpa membuang masa, kita terus memancing. Okay, jom sahabat. Apa yang kena? Apakah ikan itu? Melengkung. Oh, kayu boleh naik. Ui, yang satu tu pun makan juga. Bawah tu. Gerut-gerut. Langsung lepas. Apa yang kena? Oh, 9. Oh, 9. Okey. Lanjut. Ikan apa ni? Ui. Oh, tanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada rezeki. Okey. Oh, tengah makan tu. Tak tahu ikan apa. Tengok. Ikan ke hanya dia air. Air laju. Tak ada sahabat. Ada makan. Kita rentak lah. Oh, tak ada. Tak ada. Air dah naik lagi tinggi. Saya nak bawah atas sikit. Okey. Bawah atas sikit, air dah naik tinggi. Okey. Pakai umpun. Biasa umpun ni lah. Umpun sarang. Yang bunyi, yang nyangkut tu ikan tak besar ni, kecil. So kita baling lagi lah. Okey. Aduh dia. Tengok kalau ada rezeki. Alright, lanjut. Strike of merah, gelama. Ingat je tengok-tengok dia narik, ada gelama. Okey, lanjut.
kita cari pot yang kedua pula lah. Pot ni cuma dapat ikan tanda dengan tembilang. So strap kamera tadi ikan kelama. So ada 3 ekor je. So kita cari pot yang kedua pula. Tengok kalau ada rezeki pula. Okey. So jom kita pergi cari. Okey sahabat. So kita dah sampai ke pot yang kedua, iaitu pot Tanjung Batu Pantermis. So kita dah baru nak balik. Dia dah balik lah. Okey, saya baru sampai. So pukul 6 lah. So kita tengok lah hari ni kalau ada. Alhamdulillah kita cuba cari gelama, gerut-gerut dan juga apa-apa ikan lah. Okey sahabat. So terus kita memancing maju. Apa yang kena dia? Ikan apa je tahu. Baru lagi letak terus dapat ikan. Mungkin gerut-gerut kot. Gelama. Itu dia gelama. Okey, lanjut. Okay. Udang hidup. Baling lah. Kita tengok kat mana dia baling. Tu dia. Kita tengok lah. Kalau rezeki nanti. Udang hidup tu. Hari ni kita dapat udang hidup. Okey, lanjut. Berdesok dia nariknya. Melengkung tu. Ikan apa tak tahu. Berdesok nariknya. Ikan apa tahu. Duri ke apa. Ini biasalah. Daun baru kot. Sangkut dah. Lepas dulu. Nanti kita tengok sekejap. Kita tengok. Sangkut dah. Yang baru? Mana? Nampak apa juga. Sangkut. Sangkut dekat batu tadi. Alright. Okey, lanjut. Jadi, tu dah. Belakang sikit. Okey. Yang baru. Akan ni dia letak besar kecil. Desok lagi tu, daun baru kot. Melengkung daun baru lagi. Kita pergi tengok sana sekejap. Okey. Tu dah. Sana sini. Kenapa je tau? Tengok. Kenapa ni? Daun baru lagi. Lama. Agak-agak lah. Basar juga. Alright. Daun baru lagi. Lanjut. Pot kedua. Daun baru dah 2 ekor. Okey. Alhamdulillah. Tengok apa yang kena. Tapi tak besar tu rupanya. Tak ada melengkung pun. Tak tahu ikan apa. Lama kot. Nak gerut-gerut. Lepas ke balik. Tak ada nak on kamera. Dia dah dapat dah. Melengkung tak tahu ikan apa tu. Kita tengok tu. Rezeki dia je. Awak tengah ni tak dapat apa pun. Kumpau pada dah. Nak gerut-gerut. Bukan. Tak ikan apa. Kekek kan kekek. Kita lepaskan lah. Ikan kekek. Hari pun dah nak malam tengok. Matahari dah terbenam. So kita pun tak boleh lama-lama di sini. Kita akan berangkat balik lah. Jadi kita berhenti setakat ni lah saja aktiviti kita. Sahabat. So kita akan jumpa lagi di lain video. Sebelum tu nanti kita tunjukkan lah hasilnya. Ni Sarjana Mata Memandang di tepi laut Tanjung Batu Pantermis. So nanti kita jumpa lagi dalam video. Dan juga nanti lepasnya kita akan tunjukkan hasilnya. Saya ibarat jadi kameraman je hari ni. Tak ada apa yang dapat. Rumah memang hebat lah. Dekat Tanjung Batu ni daun baru. Okey. So kita jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey sahabat, ni hasilnya hari ni. Ada daun baru 2 ekor, tanda seekor, 9 seekor. Lepas tu kita ada ikan gelama ya. Ikan gelama. Alhamdulillah hari dah gelap. Dah gelap. Bolehlah nampak tu. Okey. Inilah hasilnya hari ni. Alhamdulillah ada rezeki. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.